Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Hi. So ini aja Zeo AE 4. Baru je ambil. Tak cabut lagi. Ini pun tak cabut lagi. Disebabkan ada rebate Maricas 2400. So saya pun terracun lah untuk pakai motor EV ni. So kenapa saya ambil warna putih daripada 3 warna yang ada? Oren, kelabu, putih. Kenapa saya ambil putih? Sebab saya tak ada lagi motor yang ada warna putih, ataupun kereta pun tak ada warna putih. So saya cubalah untuk pakai motor warna putih. Nak jaga dia pun mungkin agak kenyah jugalah kot kan. So tak apalah, kita cuba tengok macam mana. So sekali imbas je kita tunjuk macam mana keadaan motor ni. So dia ada brake disc dekat depan, tayar 80-90, 12 inci kat tepi sebelah kanan dia. Inilah dia rempuk badan dia, lampu DRL dia. So itu lampu brake. Bateri dia dekat sini, tempat charger dia dekat sini. Kalau korang tanya kenapa saya ambil Zeo AE4 ni daripada model-model yang lain, sebabnya saya rasa macam dia punya bateri tu mudah lah untuk saya bawa ke mana-mana, untuk saya cas bateri motor tu. Dan dia punya kompartmen dekat bawah tu pun agak besar compare dengan model-model yang lain lah. Cumanya panjang juga lah motor ni. Serius panjang. Saya rasa macam luas tu motor ni. Nak pakai pun payah. Kalau CM motor ke Enforce ke nak sponsor tambah lemah sikit ke, nak bagi cuba-cuba model-model baru, bolehlah email kat saya. Gitu. Saya nak tunjuk kat korang macam mana korang boleh cas bateri korang ni, motor AE4 ni, dekat rumah korang. Kalau korang duduk dekat rumah flat, rumah flat ke rumah apartment ke apa ke, korang boleh bawa bateri ni, bawa keluar saja. Senang sahaja. Mula-mula sekali korang kena buka seat dulu. Okey, dah buka. So dah buka seat. Okey, nampak tak tool dekat sini? Buka kat sini, korang akan nampak satu tool dekat tepi tu. Korang kena tarik sampai bunyi crack macam tu. Okey, itu the first step lah. Okey, lepas dah siap apa semua tu, ada satu lagi trik yang korang kena buat, ialah korang nampak ni 1, 2, 3, 4. So kena buka. Siap buka 1, 2, 3, 4. Okey, dah buat, dah buka. Korang ada Allen key macam ni. Nampak ni? Kena buka Allen key dulu sebelum korang boleh cabut bateri korang punya plate ni lah. Jadi kita cabut dulu. Kita buka dulu skru. Kita dah buka semua skru dia kat situ. So kita nak cabut. Tarik je. Okey, itulah bateri dia. Inilah bateri yang kita kena cas. Kita tengok dekat bawah ni, besar lagi plate ni. Saya rasa boleh tambah bateri lagi ni nanti. Mungkin lah kot. Zeo lithium battery. So jangan risau, boleh bawa dalam masuk lift lah kalau korang duduk kat rumah apartment apa semua. So kita tarik yang merah ni. Okey, sampai dia habis. Lepas tu kita cabutkan, kita goyang-goyang sikit dan kita cabut. So boleh cabut bateri ni. Ni pemegang dia. So boleh bawa naik dekat rumah korang untuk cas bateri. So lepas korang dah siap cas, korang letak balik, korang pasang balik fuse ni, pasang balik plate ni, skru balik apa semua, bagi ketat siap-siap, and then boleh gerak balik motor korang. So speed dia dalam 65 km sejam. Saya dapat hari tu dalam 67, 68. Itu pun dah cut off dah. Mungkin boleh tukar controller dia untuk tambah sikit laju, dan mungkin boleh upgrade dia punya bateri untuk tambah range dia. Ya, bila motor elektrik ni, range anxiety is real guys. Sampai di sini saja video saya untuk kali ni berkenaan dengan Zeo AE4, macam mana korang nak tukar bateri. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you guys.